Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat menonton kembali channel Madness. Kita masih di dalam subjek Maths, matematik tambahan. Kita ada Facebook, kita ada Instagram Madness49 dan kita juga ada YouTube channel. Kita ada YouTube channel. Baik. Video sebelum ni kita ada membincangkan tentang function, right? Tetapi atas permintaan pelajar tingkatan 5, dia private message di Facebook, team kita punya Madness, dia minta untuk team Madness kita terangkan ataupun buat satu video berkenaan dengan progression. Hari ini kita akan belajar tentang progression, dan saya yakin bahawa kebanyakan pelajar-pelajar di sekolah-sekolah sekarang ni pun hari ini pun dah lebih kurang, saya buat video ni pun lebih kurang 2 hari bulan Februari. So dalam 2 hari bulan Februari ni kebanyakan sekolah-sekolah dah belajar tentang progression, melainkan ada setengah sekolah yang skip untuk combinekan untuk belajar differentiation dan juga integration chapter 3. Alright, chapter 3. Baik, progression bila sebut tentang progression, kamu kena faham konsep asas sequence number. Alright, bila sebut tentang sequence number ni adalah jujukan number. Sequence ni kalau dalam bahasa Melayu ni sebut tentang jujukan. Bagi yang mana biasa belajar bahasa Inggeris, dia tengok jujukan ni binatang apa, dia sama dengan sequence number. Alright, bila sebut tentang sequence number ni, dia ada satu nombor yang berturutan. Contohnya bila saya bagi katakanlah satu sequence number 3, 7, 11, 15 dan alright. So ini adalah sequence number. Okay. Cumanya kita nak kena pasti di dalam topik arithmetic progression, dalam progression ni kita ada terpecah kepada dua. Yang pertama, saya dah bocor sedikit tadi. So ini adalah arithmetic progression. Saya dah terbocor sikit tadi. Dan yang kedua terpecah kepada geometric progression. Okay. Cumanya untuk video kali ini geometrik saya hold dulu. Saya hanya fokuskan kepada geometric progression. Saya fokuskan kepada arithmetic progression. Jadi persoalan kita, bagaimana kita nak tentukan satu sequence number ni ataupun jujukan number ni, adakah dia arithmetic ataupun geometrik? Okay. Kepada yang memang dah terror, dia akan faham konsep asas ni. Bagi yang mana baru belajar, ambil asas ni dan kukuhkan asas dulu. Bagaimana kita nak bezakan arithmetic dan geometrik? Kebanyakan soalan, dalam soalan-soalan maths, dia akan bagi tahu ini adalah arithmetic ataupun geometrik. Ada juga soalan yang saya jumpa, dia melibatkan soalan kebat ataupun soalan bagi kamu berfikir, dia hanya bagi gambar aja, terutama di dalam paper 2. Dia tak sebut tentang arithmetic, dia tak sebut tentang geometrik. Dia kebanyakan di paper 2. Dan dia suruh kamu selesaikan dengan permasalahan tersebut. Jadi kamu kena tahu asas dulu. Apakah itu soalan itu berkaitan dengan arithmetic ataupun geometrik? Baik, saya akan ceritakan tentang arithmetic dulu. Geometrik ni nanti dulu. Next video nanti kita akan bincangkan. Baik, nak tentukan tentang arithmetic, akan ada dua perkara asas ataupun kalau saya suka panggil, saya panggil jantung dengan hati. Dalam arithmetic dengan geometrik, ada jantung dia, ada hati dia. Right? Untuk arithmetic, kita kata jantung untuk setiap persoalan, kamu mesti ada A dan kamu mesti ada D. Okay, ini jantung, ini hati. Okay, untuk geometrik, dia akan ada A dan juga R, common ratio, common difference. Itu beza dia. Cuma macam saya katakan geometrik, saya tak nak peningkan kepala dulu. Kita fokuskan kepada arithmetic. Baik. Dalam arithmetic progression, saya kata jantung dia adalah A, hati dia adalah D. Dalam sistem kita, badan kita mesti ada jantung, ada hati. Itu paling asas sekali. Alright. So, saya katakan jantung kita A, iaitu kalau ikut definition dia, A ni merujuk kepada kita punya first terms. Terms yang pertama, first term. D pula merujuk kepada common difference. Common difference. Dalam bahasa Melayu, kalau belajar silibus dalam bahasa Melayu, first term ni adalah kita punya kita punya first term ni adalah kita punya sebutan pertama. Sebutan pertama. Kalau common difference, kita panggil sebagai beza sepunya. Ini bahasa Melayu dia. Beza sepunya. First term kita panggil sebagai sebutan pertama. Baik. Asas dia, untuk apa sahaja sekalipun soalan arithmetic progression, kalau kamu ada jantung dan hati, kamu boleh selesai semua permasalahan.
Dengan syarat formula-formula asas tu kamu kena faham betul-betul dulu. Baik. Untuk arithmetic progression, jantung dia adalah first term. Di manakah first term kita? First term kita adalah merujuk kepada sequence kita yang mana nombor ataupun sebutan yang mula-mula yang disebut dalam kita punya sequence. Alright? Ini adalah kita punya first terms, yang mana A juga boleh kita rujuk kepada terms yang pertama, dan nanti kita akan belajar tentang hasil tambah n terms pertama, yang mana A ni juga, 3 ni juga merujuk kepada hasil tambah terms yang pertama. So ini penting ni. Alright? Tapi kebanyakan soalan kamu hanya menggunakan A dengan T1, tetapi kita ambil konsep juga S1 juga. Nanti saya ceritakan tentang hasil tambah n terms pertama, saya akan ulang balik semula S1. Alright? Baik, inilah first terms kita. First terms kalau kamu tengok A, T1 ataupun S1, ini first term, sebutan pertama. Itu asas yang pertama, iaitu jantung kita. Alright? Baik, seterusnya kita nakkan kita punya hati. Hati kita, alright, kita ada formula. Untuk D mesti sama dengan T2 tolak T1, mesti sama dengan T3 tolak T2, atau mesti sama dengan T4 tolak T3, dan seterusnya. Alright? So, paling asas kamu kena tahu kita punya A dan D, yang mana D saya katakan tadi beza sepunya T2 tolak T1. Maksudnya kita nak tengok apakah perbezaan di antara terms pertama dengan terms kedua. Beza pertama dengan beza kedua, mesti kita akan ambil nombor yang belakang, kita akan tolak nombor yang depan. Alright? Jadi kalau untuk kita punya terms ni, kita akan tengok apakah A kita. Saya akan katakan kita punya jantung adalah A sama dengan 3, D kita akan sama dengan T2 tolak dengan T1 juga sama dengan 7 tolak 3 juga sama dengan 4. Ini jantung kita, ini hati kita, iaitu D. Alright? Baik, seterusnya. Baik. So, kalau saya ambil T3 tolak T2 pun 11 tolak 7. So, kita tetap akan dapat 4. 15 tolak dengan 11, kita juga akan dapat 4. So, ini membentuk kepada arithmetic progression, yang mana nombor seterusnya, nombor yang berulang yang ikut berturutan, selang dia, beza dia adalah sebanyak 4. So mesti positif 4. Dan wajib saya tekankan untuk common difference, wajib kita gunakan nombor yang terkemudian tolak dengan nombor yang sebelumnya. Jangan sesekali kamu tersalah langkah, kamu ambil T1 tolak dengan T2. Jawapan kamu daripada awal sampai habis dia akan jadi salah, dan kamu result akan dapat kosong untuk markah soalan tersebut. Alright? Saya tekankan balik, D mesti nombor yang terkemudian tolak dengan nombor yang sebelumnya. Alright? Baik. Seterusnya, sebab pentingnya D ni dia tak bagi dalam list of formula. So itu kamu kena hafal sendiri. Right? Kita pergi kepada formula. Baik. Untuk formula asas, kita akan belajar dalam topik arithmetic, dalam subtopik arithmetic progression, kita ada formula Tn, iaitu A tambah dengan N tolak 1 darab dengan D. Ini formula yang pertama. Formula yang kedua, kita akan berkenaan dengan Sn. Sn sama dengan N per 2. 2A tambah N tolak 1 D. Alright? So ini adalah dua formula kita yang kita akan belajar untuk arithmetic. Kamu dapat dua formula ni pun dah cukup. Dan Sn kalau kamu tengok dalam kebanyakan buku ataupun ada formula tambahan yang mana tak ada dalam list of formula pun, dia ada satu lagi N per 2, A campur dengan L, first term campur dengan last term. Tapi saya biasanya saya tak gunakan formula tersebut, sebab kalau kamu gunakan asas ni, kalau kamu pegang pada asas ni, insyaAllah kamu akan dapat jawapan, walaupun dia agak panjang sedikit lah. Baik. Alright. So kita dah tengok formula kita, tapi kita kena tahu formula kita ni apakah maksud-maksud. Sebab list of formula ni jangan risau, walaupun kamu tak hafal pun, dalam list of formula dalam exam final SPM ataupun trial ataupun final exam untuk form 4 dan sebagainya, untuk mid year dan sebagainya, so list of formula dia akan bagi dua formula ni. Persoalan dia, yelah, dia dah bagi. Kalau orang yang tengok soalan NMAT, dia tengok list of formula, seronoknya tengok soalan soalan dia bagi list of formula. Tetapi kalau dia tengok formula tapi dia tak tahu binatang apa ni, tak guna juga. Alright? So yang penting kita kena tahu dulu asas dalam formula tersebut, apakah definition bagi term tersebut. Baik. Tn kita sebut tentang nth term. Nth terms ni maksudnya, alright? Nth term ni maksudnya kita punya Tn ialah terms yang keberapa nilai tersebut.
Okay, saya bagi contoh. Kalau ini saya katakan tadi adalah A, T1 ataupun S1. Okay? So ini kita rujuk kepada A ataupun T1. Alright. Nombor 2 kita kata ini terms yang kedua, ini second terms, ini third terms, ini fourth terms dan fifth term dan seterusnya. Right? So ini penting ni. So T1, T2, T3, T4 dan seterusnya. Right? So Tn maksudnya kita nak tahu, kita nak dapatkan, kalau katalah saya nak tanyakan T4, apakah T4? Jadi kalau kita selesaikan, kita mesti dapat T4 tu sama dengan 15. Saya akan bercontoh. Alright. Baik. Seterusnya A merujuk kepada, tadi saya dah terangkan dengan panjang lebar di awal tadi. A merujuk kepada first term kita. Okay. N kita adalah number of terms. So N ni dengan N ni N yang sama lah. Cuma yang ni tak mempengaruhi dalam formula kita. Cuma kita nak sebutkan N yang keberapa. Cuma ini kita akan masuk dalam formula kita. Ini adalah number of terms ataupun bilangan sebutan. Right? Ini sebutan pertama, ini bilangan sebutan. Berapa sebutan yang kita nak tahu tu. Kita kena tahu. D adalah kita punya common difference ataupun kita punya beza sepunya. Tadi kita dah terangkan common difference ataupun beza sepunya. So ini adalah common difference. Okay. Untuk Sn, ini hasil tambah n term yang pertama. Nanti saya akan terangkan kemudian. Saya akan terangkan bagi habis untuk Tn. Baik. Untuk Tn, okay. Apa maksud Tn? Tn ni kita kata kita nak tahu terms yang berapa. Macam saya bagi contoh tadi. T4 adalah sama dengan 15. Alright? Yang mana kamu kena tambah dengan 4, tambah dengan 4, tambah dengan 4 sebanyak 1, 2, 3. Terms yang keempat. Terms yang pertama, terms yang kedua, terms yang ketiga, terms keempat. Kamu akan dapat T4 sama dengan 15. Dan saya akan buktikan dengan kita punya formula. Kita ambil asas saja dulu. So, katakanlah kita nakkan, kita cari dulu formula kita. Tn sama dengan n tolak 1 D. Saya nakkan T4. Okay. Kalau masuk dalam formula A tambah dengan N kita 4, saya tolak terus. 4 tolak dengan 1 sama dengan 3 D. Okay, kalau nampak T4 adalah sama dengan A tambah dengan 3D. Ya. Kalau saya katakan T5 pun. Okay, T5 sama dengan A tambah dengan 4D. Sebab apa saya tolak siap-siap N tolak dengan 1. Kamu nak buat step by step pun itu pun boleh juga. So biasanya saya akan buat macam ni lah supaya kita lebih terus kita masukkan nilai A dengan D. Baik. Untuk kita punya T4, A kita apa tadi? Kita gantikan dengan first terms kita iaitu 3. Saya gantikan 3. Tambah dengan N tolak 1, 3 darab dengan D. D kita ialah sama dengan 4. So, kita selesaikan 3 campur dengan 3 darab 4. Kita kena buatkan kedahulukan ini. 12 campur dengan 3, kamu akan dapat 15. Kamu akan dapat 15. Right? Yes. Nilai kamu T4 sama dengan 15. Dan saya nak dapatkan T5. Saya katakan tadi, A tambah dengan 5 tolak 1, 4, 4D. Yang mana A kita tetap sama dengan 3, tak berubah untuk jujukan nombor yang sama ataupun sequence nombor yang sama. Right? So 3 tambah dengan 4 darab dengan D kita tetap 4 sebab sequence kita masih tak berubah. Gunakan D4 juga. Right? So 16 campur dengan 3, kamu akan dapat 19. So kalau kamu kira manual sendiri pun 15 campur lagi dengan 4, kamu akan dapat next terms iaitu terms yang kelima sama dengan 19. Baik, itu adalah kita punya Tn. So apa guna kita punya arithmetic progression? Saya tanya dengan kamu, ini T4. Kalau tanya T5. Kalau katakanlah dia tanya T yang ke 172. Kalau kamu gunakan kaedah manual, kamu gunakan tambah 4, tambah 4, tambah 4. Kalau katakanlah contohnya kamu nak buktikan seronok kamu belajar AdMath, kemudian kamu nak buktikan kepada kawan-kawan kamu balik rumah kamu belajar mengajar adik-adik kamu yang belum belajar AdMath, abang nak buktikan ni. Abang nak senaraikan dulu, abang nak buat satu magic. Buatlah senarai sampai nombor ke 172, abang akan dapat satu nombor. Buatlah jenuh lah buat. Okay. Suruh adik kamu buat. Kemudian kamu pula gunakan kaedah pantas. Abang akan guna kaedah magic. Magic dia apa? T172 sama dengan 172 tolak dengan 1, kamu akan dapat 171 darab dengan D. A kamu adalah sama dengan 3 tetap 3, tak berubah. Okay, A kita mesti 3A yang sama. So kemudian kamu darabkan 171 darab dengan D kita 4. So kamu ambil 3, right? So tambah dengan, kalau darab dengan 4, kamu akan dapat 6. Okay, so 8, 4. Selesaikan, kamu akan dapat 6, 8, 7. So nombor yang ke 172 nanti, kalau katalah adik kamu pun ikutlah kamu, oh magic abang aku nak buat, ikut tulis sampai nombor ke 172. Kalau tak salah lah, kalau dia tak salah pun dia akan dapat 687. Kalau dia skip satu step ke, skip satu nombor, dia akan nombor yang lain. Abang tipu. Tapi abang kamu sebenarnya kamu gunakan kaedah AdMath tingkatan 5, chapter 1 sebenarnya. Alright. So insyaAllah ini akan guna asas, kamu kena pegang dulu asas ni untuk Tn.
Okey, baik. So, untuk Sn pula. Okey. Alright, untuk Sn, kita ada n per 2, 2a, n tolak 1d. Ada sebab macam mana kita dapat formula ni. Tu nanti saya akan terangkan kemudian. Alright. Baik. Cuma kita kena faham asas Sn ni maksudnya apa. Sn ni maksudnya kita nakkan kita punya sum of first and term. Okay, ini penting ni. Okay, kita nakkan Sn adalah sum of nth term, sum of first nth term. Okay, kita nak hasil tambah nth term pertama. Okay, katakanlah, okay, n ni sama jugalah, ini sama juga dengan kita punya definition, number of terms, a first terms, n number of terms, d lah kita punya common difference, tak benda yang sama. Cuma Sn ni kamu bezanya adalah hasil tambah yang pertama. Baik, tadi kalau saya katakan, kalau untuk T4 adalah merujuk kepada apakah nombor yang berada pada T4 tadi. Betul? Right? Apakah nombor yang berada pada T4? Okay. So, nombor yang berada pada T4 adalah sama dengan 15. Tetapi kali ini, kalau saya tuliskan kita punya Sn, Sn adalah sama dengan, saya tulis dulu formula, n per 2, 2a tambah n tolak 1, okay, d. Okay. Kalau saya nakkan S4, saya akan masukkan nilai saya dulu, right? So, saya masukkan nilai dulu untuk saya buktikan kemudian. So, 4 bahagi dengan 2, kamu akan dapat 2 nanti. So, 2A tetap A yang sama, 3, sebab kita gunakan jujukan nombor yang sama. So, tambah dengan N tolak 1, 4 tolak 1, saya tulis 3, darab dengan D kita 4. Kamu selesaikan, kamu akan dapat 2 darab 3, 6, 6 campur dengan 12. So, kamu akan dapat 18, kamu akan dapat sama dengan 36. Hasil tambah 4 term yang pertama. Apa maksud dia? Maksud dia, kalau saya senaraikan balik sequence kita tadi. Okay, saya senaraikan sequence kita balik tadi. So, 3, 7, 11, 15. Kalau T4 tadi, maksudnya hanya term ke-4 apakah nilai tersebut. Okay, tetapi kalau kita katakan Sn, Sn ni adalah hasil tambah 4 terms yang pertama daripada first term. Okay, so ini adalah S4. Yang mana S4 kalau saya kira secara manual, buat magic lagi dengan adik kamu. So, ambil 3 campur dengan 7, 10, 10 campur 11 sama dengan 21, 21 campur dengan 15. Kamu akan dapat 36. Jawapan kamu hanya menggunakan formula tadi saja. Kamu akan dapat jawapan yang sama kalau kamu kirakan secara manual. Alright, jadi saya ingat itu saja yang kita boleh kita bincangkan, pegang-pegang asas. Bila kamu dapat asas tu, insya-Allah kamu boleh selesaikan semua bentuk soalan. Dan saya akan bincangkan dulu sebelum kita bincang, kita ada 3 soalan terakhir, Negeri Kedah, kita ada Penang, kita ada MRSM. Tapi sebelum tu kita akan ambil sedikit apakah bentuk soalan yang famous selalu yang tanya. Right, saya senaraikan dulu, saya gunakan sequence yang sama juga yang kita bincangkan tadi. Alright, so kita ada tadi 3, 7, saya ambil 10 terms yang pertama lah, saya tambah dengan 4, so 11, 15, 19, 23, 27, alright, 31, 35, 39, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alright, cantik. Okay. Baik, soalan seterusnya yang famous, kadang-kadang dia hanya bagi sequence yang di atas ni, dia hanya bagi dia bagi 4 term saja, 3, 7, 11, sehingga 39. Ini soalan famous lah. Kalau kamu tengok nanti kita bincangkan soalan ni, soalan yang bentuk yang famous, right? Baik, soalan dia boleh tanya, yang pertama, minta kamu carikan number of terms of progression. Jadi maksudnya dia nak tengok kamu punya berapakah bilangan terms yang daripada terms yang pertama sehingga terms yang ke n ni. So, dia nak cari sebenarnya dalam soalan ni, dia nak carikan berapakah bilangan terms yang untuk capai ke 39, berapakah n ni. So, dia nak kamu carikan n, right? Baik, asas dia ini n yang pertama, n yang kedua, n yang ketiga, ini n yang kita tak tahu berapa. Tetapi kita tahu bahawa ini adalah nilai terms tersebut, iaitu merujuk kepada Tn, betul? Right? So, kita akan step yang pertama, kita akan keluarkan Tn sama dengan 39. Alright, kita ada formula, kita akan masukkan formula. So, A tambah dengan N tolak 1 D sama dengan 39. Jantung dan hati, jangan lupa jantung kita tadi, kita ada A sama dengan 3. D kita sama dengan 7 tolak 4, so sama dengan 4 tadi. So, 7 tolak 3 sama dengan 4 tadi. Baik,
So sebenarnya kita akan masukkan nilai A dengan D. So kita akan dapat 3 tambah dengan N tolak 1. D kamu akan dapat sama dengan 4 sama dengan 39. Selesaikanlah. Ini hanya melibatkan algebra kamu saja. So kita pindahkan 3 dahulu. So N tolak 1 darab dengan 4 sama dengan 36. N tolak 1 sama dengan 36 bagi 4, 9. So N sama dengan 10 dah. N yang ke-10. So kita dah buktikan bahawa N yang ke-10 kita akan dapat 39. Ini bentuk soalan yang pertama yang sangat famous. Soalan juga boleh tanya, alright? Dia tak suruh kamu cari number of terms, tetapi dia bagi 3, 7, 11 dan 39 tadi. Dia tak minta kamu carikan Tn pun. Dia minta carikan hasil tambah untuk progression tersebut, untuk kita punya untuk kita punya janjang tersebut, alright? Jadi step yang pertama, bila minta kamu carikan sum of the progression lah, sum of the progression. Okay, bila sebut sum of the progression keseluruhan, kamu balik kepada formula hasil tambah. So kita ada Sn bahagi N bahagi 2, 2A tambah N tolak 1 darab dengan D. Cuma persoalan dia, A dengan E kamu dah selesai, right? Cuma dalam kes ni kamu tak ada N. Kamu tak ada N. Sebab tu walaupun soalan ni tak tanya number of term, misal katalah dia tak tanya, kamu kena cari dahulu dengan kita punya number of term. Bagaimana nak cari number of term bila kita ada sabutan tertentu? So kita balik kepada asas, ini samakan dengan Tn. Kalau ada T yang ke-100 sekalipun, kamu samakanlah Tn tu sama dengan berapa terms yang ke-100 tadi tu. So dalam kes ni Tn kita ada 39, kamu kamu akan dapat Dn. N sama dengan 10. Jadi bila dapat N sama dengan 10, tadi kita kata kita ada A dengan D, kamu dah ada N sama dengan 10. Maksudnya hasil tambah keseluruhan 10 terms yang pertama dia nak kamu selesaikan, walaupun soalan tak bagi tahu bahawa number of terms adalah 10, right? So kita dah boleh terus selesaikan. So kita akan masukkan dalam formula S10 sama dengan 10 bahagi 2. So 2A 3, alright. So tambah dengan N tolak 1, 9. D kamu adalah sama dengan 4. Okay, so selesaikan 5. So 6 tambah dengan 36. So 5 darab dengan 42. So kamu selesaikan kat sini, kamu akan dapat 210. 210. Ini final answer. So cubalah buat magic balik semula. Kamu jumpa adik kamu kata, abang nak test ni, adik cuba kira 3 sampai 39. Kira gunakan kalkulator abang dalam masa 9 yang abang dapat. So kamu boleh gunakan equation matematik untuk kamu selesaikan. Sorry, Nmath yang kamu gunakan dalam progression. Kedua kamu dapat 210. Ini bentuk soalan yang kedua. Ada lagi satu soalan. Ini soalan yang famous dan agak mengelirukan sedikit mungkin lah. So tadi kalau kita ada terms okay, tu saya gunakan sequence yang sama juga. 3 sampai ke 10. So kita ada terms yang pertama sampai terms yang ke 10. Right? So 1, 2, 3, 4, okay. Soalan dia boleh minta hasil tambah, tetapi hasil tambah selalunya soalan yang kita belajar basic adalah hasil tambah. Katakanlah tadi kita cari hasil tambah, ada soalan tadi soalan tadi kita ada soalan kita selesaikan. Kita cari hasil tambah 4 terms yang pertama. Alright. So 4 terms yang pertama kamu dapat 36. Maksudnya apa yang kamu cari tadi adalah hasil tambah 4 terms yang pertama, 3, 7, 11 dan 15. Alright. So 4 terms yang pertama ni bila kamu tambah, kamu akan dapat 36. Tetapi soalan boleh tanya, alright, carikan hasil tambah 4 terms pertama selepas terms yang kelima. Okay, selepas terms kelima. Maksudnya hasil tambah 4 terms yang pertama selepas terms yang kelima. Jadi ini terms yang pertama, terms yang kedua, terms yang ketiga, terms yang keempat, terms yang kelima. Selepas terms kelima, kita ada hasil tambah 4 terms yang pertama, T6, T7, T8, T9. Alright. Jadi maksudnya kamu kena faham asas dia, bila bentuk soalan bentuk macam tu. So apa yang dia bagi tahu bahawa dia minta for sum of first 4 term, okay, after 5th term. Okay, so dia minta kamu carikan sum of first 4 terms after 5th term. 4 sebutan pertama selepas terms yang kelima. So apa yang saya ambil asas dulu, saya akan terangkan tentang asas. Jadi kamu ada T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9. Right? So tadi kita kata sebutan kelima dekat sini. Jadi dia nak 4 terms pertama selepas terms yang kelima. So 1, 2, 3, 4. Sebenarnya soalan ni, okay,
Dia bukan nak 4 terms yang pertama macam tadi 36. So dia nak 4 terms pertama selepas terms yang kelima. So untuk soalan bentuk ni ada dua kaedah, tapi saya biasanya gunakan kaedah mana kita kena ambil asas nak dapat hasil tambah ini sahaja. Apa yang kamu perlu buat, kamu kena cari keseluruhan dahulu, iaitu S9. Okay, so kita nak hasil tambah 6 sampai 9 saja. So sebelum tu kita tak nak. Jadi kita akan tolakkan dengan S5. Jadi soalan jawapan akhirnya dia akan jadi S, alright, 9 tolak dengan S5. Alright, masuk dalam formula macam biasa. So S9 dia jadi N per 2. 2A, A tetap A yang sama tadi. Saya ambil guna pakai soalan yang sama. Alright, so 2A, so 3 tambah N tolak 1, 8D dia adalah D4 yang sama. Tolak dengan S5, so kita ambil L5 per 2, 2A tambah N tolak 1, 4 darab dengan D. D kamu adalah sama dengan 4. Selesaikanlah. Kamu akan dapat dekat sini berapa ni? So 9 per 2, saya maintainkan 9 per 2. 6 campur dengan 32, 38. Alright, so tolak dengan 5 per 2. So selesaikan 6 tambah dengan 16, 22. Okay, so kamu akan dapat 11. Alright, so ini kamu akan dapat 19. So 19 darab dengan 9. So kamu akan dapat 171. Alright, 171. So tolak dengan 55. So kamu selesaikan, kamu akan ambil 171 tolak 55. So kamu akan dapat 116. So ini final answer. Maksudnya daripada T6 sampai ke T9 kamu ambil hasil tambah di keseluruhan, dia akan jadi sama dengan 116. Alright, kita akan buktikan secara manual. Kalau kita calculate secara manual tadi, T6 sampai T9 ni. Alright, so kita ambil 23, 27. Alright, so kita tambah, kita akan dapat sama dengan 50 tambah dengan 31, kamu akan dapat 81. Tambahkan lagi dengan 35. So kamu akan dapat 6, 116 lah. Kamu akan dapat 116. Alright, so kamu akan dapat jawapan yang sama. Alright, so kita dah buktikan bahawa 4 terms yang pertama selepas terms yang kelima, bila kamu tambah akan sama dengan 116. Alright, so yang mana kalau kamu kira manual, T6, T7, okay, T8, T9, right? Hasil tambah ke-4-4 ni kamu akan dapat sama dengan 116. Jawapan yang sama juga. Okay, so dia ada kaedah yang kedua. Saya tak tunjukkan kaedah kedua sebab saya biasanya saya akan gunakan kaedah ini saja lepas kita lebih faham. Yang mana kalau tak kaedah kedua tu dia akan tukar ini sebagai terms yang pertama. Kemudian D dia tetap D yang sama. So kamu carikan S4 saja menggunakan T6 ni sebagai A. So kalau kamu faham konsep tu, kamu boleh cari buku rujukan ataupun mungkin kamu boleh refer balik semula kepada cikgu-cikgu kamu. Itu kaedah-kaedah yang biasa kita gunakan, dua kaedah tersebut. Baik, kita tak nak buang masa, kita akan teruskan lagi dengan soalan-soalan trial. So saya akan mulakan dengan trial Kedah. Kita teruskan dengan trial Kedah. Baik, trial Kedah yang pertama dia bagi it's given that 29, 22, 15k. Kita bagi unknown pula. Dot sama dengan negatif. Dot negatif. The last term is negative 76. Alright, 76. Ya, negatif 76. So arithmetic progression. So ini adalah case arithmetic progression. Baik, the value of k. So k bukannya common difference, k bukannya first terms, k bukannya, tapi k hanya merujuk kepada T4. Okay, T lah T4. So ini T1 ataupun A. Alright, so ini T2, ini T3. So nak dapat D, boleh dapat D tak? Boleh dapat D kan? So dalam kes soalan itu, untuk soalan A, is very simple. Sebab kalau yang ni saya tolak, kalau 22, T2 tolak dengan T29 mesti sama dengan ni tolak dengan ni, mesti sama dengan ni tolak ni. Kalau kamu refer kepada awal-awal video kita tadi. Jadi saya akan ambil gunakan konsep D. So T2 tolak dengan T1 mesti sama dengan T4 tolak dengan T3. Okay, so T2 adalah sama dengan 22 tolak dengan 29. T4 kamu adalah K tolak dengan 15. So akan kamu dapat negatif 7 sama dengan K negatif 15. So K final answer, pindah kamu akan dapat sama dengan 8. Yes, kamu akan dapat 8. So K adalah sama dengan 8. Yes, saya ulang balik semula. K bukannya common difference, K adalah terms yang keempat. Okay, berhati-hati. So kalau macam saya kata, soalan arithmetic ataupun soalan geometrik mesti ada jantungan hati. Dalam arithmetic, okay, so mesti ada A, mesti ada D. Apakah A dia? So saya keluarkan A dia dulu. So A dia adalah sama dengan 29, D dia adalah sama dengan, okay, 22 tolak 29 tadi. Terap, kamu dapat negatif 7. So saya dapat negatif 7. Baik, so dah selesai bahagian A. Untuk B, number of terms of progression lah. Baru saya terangkan tadi soalan famous, alright.
So number of terms maksudnya dia daripada 29 sampai negatif 76. So nak tahu ini terms yang keberapa. So number of terms yang keberapa dapat negatif 76. So first step sekali kita akan anggap negatif 76 adalah sama dengan Tn. Alright. So saya akan samakan Tn sama dengan negatif 76. Masukkan formula A tambah dengan N tolak 1 D sama dengan negatif 76. Right. So masukkan A dengan D. So kamu akan dapat 29 tambah N tolak 1 D kamu adalah sama dengan negatif 7. Negatif 76. Alright. So kamu selesaikan lah. Kamu selesaikan. Kamu pindahkan. Alright. So kamu akan selesaikan dan kamu akan dapat jawapan dia. N tolak 1 darab negatif 7 sama dengan negatif 76 tolak dengan 29. Kamu akan dapat negatif. Alright. 105. Right. So pindahkan negatif 7. So kamu negatif 1 sama dengan negatif 105 bahagi negatif 7. N tolak 1 sama dengan 15. Yes, sama dengan 15. So N sama dengan 16. So terms yang ke-16 adalah kamu akan dapat sama dengan negatif 76. Alright. So itu sahaja yang kita akan dapat. So kalau nak test balik semula, kamu boleh masuk dalam formula. So kamu akan test lah T16. So katakanlah saya nak semak jawapan, kamu ada masa yang lebih, kamu boleh masukkan kita punya Tn. So T16 sama dengan A tambah 15D. So A kamu adalah sama dengan 29 tambah 15D kamu tadi adalah sama dengan 7. So kamu cuba selesaikan 29 tolak dengan 105. So kamu akan dapat negatif 76. Yes, kamu akan dapat jawapan yang sama. So maksudnya test kamu adalah N yang betul. Alright Cun, so itu soalan kedah. Kita teruskan lagi untuk soalan MRSM. Seterusnya soalan MRSM. Okay, soalan MRSM dia beritahu dah bahawa the first terms of arithmetic progression is negative 8. Right. So yang penting sekali dalam arithmetic atau matematik, keluarkan information dia bagi. So first terms adalah negative 8. So ini adalah A. So A sama dengan negative 8. Given that sum of first 30 terms, so ini adalah S30 adalah sama dengan of progression is 1065. Find the 40th term, so T40. Ini terms bukan sum of 40 terms. So ini adalah kita punya 40th term, right? So terms yang ke-40 sama dengan berapa? Baik. So asal dia kamu dah ada A. Kalau kamu nak masuk dalam formula ni, mesti kamu ada A plus N minus 1D. A mesti ada, N mesti ada, D mesti ada. N dah ada, A dah ada, D kamu tak ada. So daripada information ni, kita akan selesaikan untuk kamu dapatkan D. Sebab kamu dah ada A dan kamu dah ada N. Saya akan masuk dalam formula. So 30 bahagi 2 N, so 2A. 2A kamu adalah negatif 8. Tambah dengan N tolak 1, kamu akan dapat 29D. So D adalah D lah sebab kamu nak cari common difference. So tutup sama dengan 1065. Selesaikanlah secara manual. So 30 bagi, so kamu dapat 15. So ini kamu dapat negatif 16 tambah 29D. 1065. Pindahkan, so negatif 16 tambah 29D akan sama dengan 1065 tambah dengan bahagi tadi dengan 15. So kamu akan dapat 15. So kamu akan dapat 71. Alright. So kamu dapat 71. Okay. So kamu dapat 71. So pindahkan negatif 16. So kamu dapat 29D akan sama dengan 71 tambah dengan 16. Kamu akan dapat 87. So D sama dengan 87 bagi 29. So kamu selesaikan, kamu akan dapat sama dengan 3. So ini final answer. Oh no, kita bukan final answer ni. Ini kamu baru selesaikan, kamu hanya dapat D sahaja dahulu. Right? Baik, seterusnya kamu akan sebenarnya fokus kita nak dapatkan T40. Right? So kita baru dapat D. So kita akan teruskan lagi. So kita nak dapatkan T40 sama dengan A tambah 39D. So A kamu adalah sama dengan negatif 8, 39, D kamu adalah sama dengan baru dapat tadi 3. Selesaikan. So kamu akan dapat 117. So selesaikan, kamu akan dapat 109. So ini final answer yang kamu akan dapat. Alright. So itu T40. Okay, baik. Soalan yang terakhir. Okay. So kita akan tengok kepada kita punya trial Penang. Trial Penang agak menarik. Alright. So trial Penang tahun 2015, paper 1 question nombor 10. So tiga soalan yang saya bincangkan tadi adalah trial yang terlatest iaitu 2015. So arithmetic progression, so ini adalah AP, okay, has 18 terms. So ini maksudnya, right? So 18 terms,
So maksudnya ini adalah kita punya n lah. So kita ada n sama dengan 18. So the first terms is 15. So ini information dia bagi A sama dengan 15. Given that the sum of last 8 terms is 552. So terms yang kita ada 18 terms, 8 terms yang terakhir. Kamu jangan ambil sesekali T18 tolak dengan 8. So kamu akan dapat salah tu jawapannya. Alright. So apa yang kamu perlu buat, kamu kena cuba kira secara manual supaya kita elakkan kita make mistake. So kalau ada 18 term, so maksudnya T1 sampai T18. So 8 terms yang terakhir kat sini kamu cuba tolak secara manual. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. So maksudnya T11. Maksudnya dia nak T11 sampai T18. Hasil tambah ini saja yang dia nak, iaitu sama dengan 552. So hasil tambah ni adalah sama dengan 552. So bagaimana macam kita gunakan konsep yang saya bincangkan tadi, soalan yang famous soalan yang famous. So kita akan gunakan keseluruhan, hasil tambah keseluruhan. So S18 tolak dengan T11 include dalam kita punya hasil tambah. So kita akan tolak dengan T yang sebelum, iaitu T10 ke bawah. So S10 sama dengan 552. T1 hingga T10 kita akan tolak. Alright, sebab kita tak nak benda ni, kita tak nak. Yang kita nak hanya T11 sampai T18, yang mana beritahu bahawa 8 terms yang terakhir 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alright, 8 terms yang terakhir ni adalah 552. Selesaikan, masuk dalam formula. So 18 bahagi 2, 2A. So A kita tadi adalah first term 15. Alright, tambah dengan n tolak 1, 17D. So D kita ada tadi sama dengan, kita nak cari common difference. So inilah D kita. So tolak dengan 10 bahagi 2. Alright, 2A tambah dengan 9D. Alright, so sama dengan 552. So cuba kira secara manual. So kita dapat 9 darab dengan 30 tambah 17D tolak dengan 5 darab dengan 30 tambah 9D sama dengan 552. So darab masuk dalam. So kamu 270 tambah 17 darab 9 17 darab 9. So kamu akan dapat sama dengan 153D. Right? Tolak 150 tolak dengan 45D sama dengan 552. 270 tolak dengan 150 kamu akan dapat 120. 153 tolak 45 kamu akan dapat positif 108D sama dengan 552. Selesaikan, 108D akan sama dengan 432. So D kamu ambil bahagi, kamu akan dapat sama dengan 4. So ini final answer kamu. So yes, common difference kamu dapat sama dengan 4. So kelas, terima kasih so kerana menonton. So 3 soalan sebab kita bincangkan tentang trial. Ada banyak lagi soalan macam saya sebutkan. Kita ada channel dan kita ada Instagram dan kita ada Twitter dan kita ada Facebook. So gunakan media-media yang ada ni, InsyaAllah kita akan aktif. Teams kita akan cuba reply sebaik yang mungkin. Kalau soalan tu kita agak macam kita boleh bincangkan, kita akan buat satu video dan kita akan sharekan secara umum. Alright. So jangan lupa Mathsness, page Facebook Mathsness dan Instagram Mathsness 49 dan YouTube channel Mathsness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.